Setiap hari kita bangun dengan telefon di tangan, kita belajar, kita berbual, kita berkongsi semuanya melalui internet. Tetapi, adakah dunia maya ini benar-benar selamat? Dalam dunia hari ini, satu sentuhan jari membuka seluruh dunia. Internet telah mengubah cara hidup manusia. Di sekolah, internet membantu pelajaran. Di rumah, ia menjadi sumber hiburan. Di dunia luar, ia membuka peluang perniagaan. Namun, tanpa kawalan, ia juga membawa bahaya. Di Malaysia, penggunaan internet mula berkembang pesat pada akhir 1990-an. Apabila telefon pintar dan media sosial menjadi popular, kes jenayah cyber juga semakin meningkat. Penipuan dalam talian, akaun digodam dan penyebaran maklumat palsu mula membimbangkan masyarakat. Oleh itu, kerajaan melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) melancarkan kempen internet selamat untuk mendidik rakyat tentang keselamatan digital. Setiap hari, ribuan rakyat Malaysia menjadi mangsa jenayah cyber. Ada yang kehilangan wang, ada yang kehilangan maruah, ada yang hilang keyakinan diri. Semua ini berlaku kerana kurang kesedaran. Setiap individu mempunyai tanggungjawab untuk melindungi diri di alam maya. Langkah pertama, lindungi maklumat. Jangan kongsi nombor kad pengenalan dan lokasi atau kata laluan. Langkah kedua, kata laluan kukuh. Gunakan gabungan huruf besar, kecil, nombor dan simbol. Langkah ketiga, saring maklumat. Semak kesahihan berita sebelum berkongsi. Langkah keempat, elak pautan meragukan. Jangan klik link yang mencurigakan. Langkah kelima, berani melapor. Laporkan kepada guru, ibu, bapa atau pihak berkuasa. Tanpa internet selamat, masa depan boleh tergadai. Mangsa boleh mengalami tekanan emosi, prestasi pelajaran merosot dan hubungan keluarga terjejas. Semua ini berpunca daripada satu kesilapan kecil. Namun, apabila digunakan secara bijak, internet menjadi sumber kejayaan. Ia membantu pelajaran, membina kreativiti dan membuka peluang masa depan. Di SMK Seri Saujana, kita telah pun mengadakan program kempen internet selamat pada 16 Oktober 2025 yang lalu. Program ini memberikan pendedahan kepada murid-murid tentang bahayanya yang ada dalam alam maya, cara menghindari bahaya di internet dan langkah keselamatan yang perlu ditekankan ketika menggunakan internet. Hari Keselamatan Internet 2026 akan diadakan pada hari Ahad 8 Februari 2026 di Taman Tasik Titiwangsa, Kuala Lumpur. Acara ini merupakan sambutan tahunan yang dianjurkan di lebih 170 buah negara dengan tujuan utama memupuk kesedaran keselamatan digital dalam kalangan masyarakat, terutamanya kanak-kanak, remaja dan keluarga. Acara anjuran Suruhanjaya Multimedia Malaysia (MCMC) membawa tema teknologi pintar pilihan selamat yang berfokuskan kepada penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI secara selamat dan bertanggungjawab. Jika berkelapangan, ayuh kita meriahkan acara tersebut. Mulai hari ini, jadilah pengguna digital yang bijak. Amalkan internet selamat demi diri kita, demi sekolah kita, demi Malaysia. Jangan lupa saksikan video sketsa pendek tentang kempen internet selamat di YouTube TV PSS Saujana. Jika anda berminat dengan konten berilmiah, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye, jumpa lagi.